Dah. Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke Labwiser. Dan hari ni kita ada dua phone Honor X9D. Satu reddish brown dan satu lagi apa ni, Lee? Tak apalah. Dia tak nak jawab pun. Tak apa, aku tolong jawabkan. Ini adalah forest green. Okey, sebelum kita nak masuk pasal spek, seperti yang semua tahu, X series ni adalah dia punya ultra tough kan. Dia punya ketahanan tu kuat gila. Tapi sebelum tu, kita nak buat lab test. Nak tengok dia punya ketahanan tu pergi jauh mana. Kan, Nelly? Aku tak tahu sampai bila dia macam ni. Apa-apa pun kita nak buat test ni, kita akan menggunakan beberapa prop yang ada dekat atas meja kita. Antaranya kita ada stapler gun, lepas tu kita ada kunci, lepas tu kita ada screwdriver. Ya, betul tu, Nelly. Sebab kita nak tengok dia punya ketahanan boleh ke, tahan ke, yakin ke. Okey, sebelum kita nak buat scratch test, aku nak bagi tahu sikit yang video ni dibawakan khas oleh Honor Malaysia. Dalam banyak-banyak prop yang kau bagi tahu tadi, first kita buat dulu pakai kunci lah. Tengok No. Tak bercala kan? Tengok sikit. Zoom sikit. Ada kesan cala ke tak? Asal? Tak best. Asal tak best pula? Boring. Ui! Brutal sangat kau ni. Kita pakai pisau. Hui. Nak tengok salah ke tak salah. Tak apa, kau buat. Aku tak nak tanggungjawab. Tak nak. Kalau ada salah apa-apa, aku tak nak bayar. Kau yang bayar. Okey, tak apalah. Aku sendiri yang pernah pergi event. Tak apa, aku yang try. Biar aku tekan ni. Okey, tunjuk sikit. Tunjuk. Tak ada apa kan? Try benda lain. Aku cuba pula Kau cuba yang tu. Screwdriver. Okey. Okey tak ada cala langsung. Tak rosak, tak ada apa. Wow. What way? Tapi dia belum tentu tahan dengan staple gun. Stapler gun. Yakin? Cuba sikit. Aku takut ni. Ini aku tak nak buat. Boleh ke? Kau try buat. Director boleh ke? Boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Confident Confident. Wow. Tunjuk sikit. Aduh, Mat. Alright. Lain sekali. Oi, tak load siap. Dah sikit. Dah. Tunjuk. Lebih pula. Tak ada apa kan. Lain macam. Okey, macam yang korang tengok kan. Dia tak bercala langsung. Apa yang membuatkan skrin Honor X9D ni kuat adalah dia pakai Ultra Deep dengan Corning Gorilla Glass Victus 2. Itu yang membuatkan dia tu tak load, tak tembus. Macam kau stapler gun ni kan. Buat lagi. Legit tak salah. Legit. Dan kali ni skrin dia jenis flat tau. Dia tak guna dah screen curve macam yang ada pada model sebelum ni, iaitu X9C. Dah tak pakai dah tak pakai dah. Diorang kata kalau guna flat screen ni lagi kuat kalau nak dibandingkan dengan screen curve. Ya. Wow. Okey, test pun kita dah buat untuk Honor X9D ni. Dia punya ketahanan tu memang kuat gila-gila. Tapi sebelum tu, kita nak cerita pula pasal spek apa yang membezakan X9C ni dengan X9D. Apa major upgrade yang ada pada X9D ni? Betul. Sebab kalau kita nak beli handphone, kita takkanlah nak tengok setakat cala-cala je. Of course betul. kita nak tengok dia ni ketahanan je ni kan. Takkanlah nak tengok tahan lasak je ataupun jatuh ke. Kita pun nak tahu juga bateri dia macam mana, prestasi dia macam mana, apa semua macam mana. Nak tahu detail dia tu. Tapi detail dia tu kau cerita. Aku yang cerita? Iyalah. Okey, tak apa. Sebelum tu, okey, kita start benda yang paling obvious sekali, iaitu ketahanan. Kalau X9C sebelum ni dia boleh tahan sampai 2 meter kan? Tapi untuk X9D ni dia boleh tahan sampai 2.5 meter. Bunyi macam beza setengah aje, tapi sebenarnya besar. Bayangkan kalau jatuh daripada paras kepala orang dewasa atas jalan tar ataupun batu, kalau foam biasa tu confirm dah hancur lebur. Tapi untuk X9D ni,
survive. And yang menariknya untuk kali ni, owner dia bawakan sekali dengan SGS Triple Defense Certification. Maksudnya handphone ni diiktiraf untuk 3 benda sekaligus. Yang mana dia tahan jatuh, tahan air, tahan habuk. Industry first, babe. So memang sesuai sangat-sangatlah untuk orang yang mungkin kerja construction ke, outdoor ke, kerja-kerja luar, masuk campfire, hutan ke, paragliding, ikut korang lah. Yang penting sesuai untuk orang-orang ni. Kalau untuk Honor S9 sini, dia cuma ada IP rating 69M je. Tapi untuk Honor S9D ni, dia ada lompat ke depan dengan IP rating 69K. Yang dia adalah first dalam industri. Punyalah tak sayang handphone, dia biarkan benda ni dalam air. Untuk IP rating 69K yang ada pada X9D ni, dia punya tahap ketahanan tu sangat hebat, yang mana dia boleh berendam dekat dalam air panas 85 darjah Celsius. Even kalau dibiarkan dekat dalam air sedalam 6 meter pun masih lagi boleh survive. Bukan tu saja, kalau aku biarkan benda ni pun dekat dalam kedalaman air sedalam 1 meter sekalipun untuk sebulan contoh, pun masih boleh survive, Mat. Maksudnya benda ni dah ibarat macam industrial grade. Hebat tak hebat? Kok-kok lah, mungkinlah kita tak tahu kok-kok lah kalau korang mungkin tertinggal telefon dekat dalam kereta yang panas, terik kan. Ataupun mungkin ada member korang yang tiba-tiba buat prank, tolak korang masuk dalam air. Jangan risau, masih survive. Plus, phone Honor S9D ni dia ada satu feature lah yang dipanggil dengan drainage and dust removal. Kat mana korang nak cari benda tu adalah senang je. Dekat edit shortcut, dia ada satu logo yang percikan air. Lepas tu barulah korang boleh guna feature ni untuk tolak habuk daripada speaker ni. Kalau phone biasa, confirm rosak dah. Tapi untuk Honor S9D ni, dia boleh clearkan semua tu. Dan sekarang kita ke part bateri pula. Honor X9C ni dia dah besar dah, 6600 mAh. Tapi untuk Honor X9D ni, dia lagi besar, 8300 mAh. Setakat ni, S9D ni adalah paling besar bateri dia dekat dalam market smartphone. Cumanya untuk pengecasan handphone ni, dia masih lagi sama lah. Dia pakai 66 watt Honor Supercharge. Tapi handphone ni dia ada reverse charging yang mana 7.5 watt. So korang boleh lah tolong-tolong member untuk charge power bank ke apa kan. Kongsi-kongsi, sharing, ukuah orang kata. Macam mana yang kita tahu untuk X9C ni dia pakai Snapdragon 6 Gen 1. Manakala untuk yang X9D ni dia dah upgrade, dia pergi kepada Snapdragon 6 Gen 4. Dia bila upgrade tu GPU naik sampai 29%. Dia punya CPU sampai 11%. Dia akan ada dia punya perbezaan tu masa kita main game ataupun multitasking tu nanti. Tambah pula dengan Magic OS 9.0 based on Android 15. So, bila combine tu dengan bateri besar, memang sesuai lah untuk heavy user. Kalau korang berminat dengan Honor X9D ni, harganya bermula RM1,499 sehingga RM1,699. Laku teruk weh phone ni, sampai pre-order first wave pun sold out. Tapi korang pun boleh nantikan juga untuk sales launch pada 10 Oktober ni, yang mana termasuk sekali dengan free gift bernilai sehingga RM946. Termasuk sekali dengan Honor Watch 2i. Wow. So korang tunggu apa lagi? Jangan lepaskan peluang. Dapatkan segera. Dapat sekarang. Cepatlah grab. Lagi beli.